Rasa pun okey tau. Ni nampak ni, dah tulang kan. Ada kami tu. Aku dah hisap. Kau nak apa tadi? Kepala ikan. Kat sini bukan kata kepala ikan je. Kat sini ada macam-macam. Kita ada rendang, kita ada masak lemak. Kita ada macam-macam lah. Kalau kau nak makan kat sini, selain daripada dia punya mi kari. Weh, dengar tak? Apa dia? Kau tadi heboh nak apa? Kepala jenahak. Ni. Harga dia RM28 je bro. Besar tu. Lepas tu yang best, dia ada mi kari. Mi kari kuah pekat bang. Dia ada mi kari tetel. Tetel tau. Lepas tu ada kambing. Mi kari kambing. Kambing lagi. Nasi goreng kambing. Semua kambing. Semua kambing. Yang aku order untuk kau. Sebab kau memang suka kambing kan? Ya, betul. Kopi ais, teh ais, otak buih dia. Nala reka. Dengan apa tu? Sirap limau. Sirap lemon. Jadi kat sini, kedai atas bukit ni, boleh beritahu orang. Perah limau dulu. Kambing. Memang kena try lah mi kari dia, nasi goreng kambing dia. Kepala jenahak ni antara asam pedas favourite aku dekat sini. Dengan harga RM28, 2 orang, 3 orang boleh makan bang. Jual lemak-lemak ni. Daging tetel dia, biasa lihat kan, ni lembut tau. Sama lah yang dengan kambing tu. Kambing ni dia goreng dulu ni. Ada rasa lah. Ada rasa kan? Aku nampak tu. Dia goreng dulu. Satu je kan. Tu je lah. Lu kau cakap kambing aku. Ni kau dah gigit ke? Tak ada. Sedap lemon. Dekat sini pun ada ABC, kau boleh try. Kalau tengah hari tu memang orang datang sini untuk makan tengah hari lah kan. Tempat dia relax, tenang je. Okay guys, ini Jalan Sungai Udang ni, Akademi Latihan Rela ni. Kedai akak ni betul-betul dekat sini Kedai atas bukit.